Datuk, apa tu soalan seterusnya? Kita dapat tengok sekarang ni adakah perkeliling daripada pihak JPJ tentang lampu spotlight untuk 4-wheel drive saya rasa. Tentang motosikal pula macam mana tu? Ada tak satu perkeliling tentang penggunaan spotlight untuk motosikal especially? Ramai yang tak pasti. Kenderaan ni, semua kenderaan-kenderaan yang ingin berdaftar di dalam Malaysia perlu mematuhi vehicle type approval melalui kita punya UN regulation, sebab Malaysia mengguna pakai UNR WP29 punya regulation yang mana semua kenderaan-kenderaan dalam Malaysia perlu diperiksa, disahkan dan diluluskan oleh JPJ terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Jadi apabila kita bagi kelulusan, apabila JPJ bagi kelulusan, kenderaan-kenderaan tu memang dah diluluskan untuk berada di atas jalan. Namun bila dia beli kenderaan tu, dia pasang pula dengan aksesori yang bukan mendapat kelulusan JPJ. Yang tu tidak boleh lah. Sebenarnya kita tak benarkan kenderaan-kenderaan yang pasang aksesori aftermarket yang tidak mendapat kelulusan, yang tidak ada MS standard dan juga sebagainya. Yang ni kita sedang meneliti perkara tersebut sebab dia melibatkan beberapa agensi seperti KPDN, Custom dan sebagainya. Jadi perincian perlu dibuat antara pelbagai agensi lah.